Hari ni saya nak kongsikan tip macam mana nak perak kambing. Okey, betul dia. Kambing ni kita kena drykan dia dulu. Apabila dia frozen, kita biar dia sehari semalam sampai dia tak ada air. Dan kalau kita nak buat kambing panggang, berat dia mesti 15 kilo ke bawah. The best anak kambing baru lembut. Jangan pakai mutton. Mutton tu berat dia 18 kilo sampai 22 kilo. Isi dia keras. Jadi kalau kita pakai kambing, dia punya rasa lagi sweet. Tapi dengan syaratnya, fokus ni dengan syaratnya benda ni kena kering. Kalau kena kering, betul-betul kering, baru dalam ni dia ada 75% kandungan air. Sebab tu kalau dia frozen, kita masukkan garam, masukkan benda-benda lain, dia akan keluar, jadi rasa dia tak balance. Dia akan rasa tawar. Okey? So bahan-bahan dia kita ada serbuk rempah kari, serbuk hitam manis, serbuk ketumbar, serbuk kunyit. Dan saya buat sikit fusion, Cajun spice, kita ada brown sauce powder, kita ada chicken powder, kita ada gula, kita ada garam. Semua masuk dalam ni semua. Okey kat dia, masuk dalam ni semua. Right. Kemudian saya masukkan telur. Ini resipi saya agak different pada orang lain. Saya masukkan telur. Saya masukkan minyak jagung. Bagi saya bawang putih. Lemon juice, sorry, lemon juice. Saya masukkan minyak jagung. Kenapa saya pakai minyak jagung? Sebab minyak jagung ni dia tak beku. Saya masukkan bawang putih. Saya masukkan bawang putih terpulang. Kalau nak masukkan halia ke, nak masukkan bawang merah boleh. Kemudian saya whisk dia. Okey, kenapa saya pakai telur? Bila kita pakai telur, nanti kita punya perapan kita ni akan melekat. Sekarang kita rasa, dia punya rasa ni kena lebih masin sikit, manis-manis sikit, and dia ada sharp sikit, masam sikit. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa semua? Okey. Dia mesti masin sikit sebab sedap lagi, saya sumbatkan whole garlic ni dekat sini. Okey. Sumbat. Okey. Cantik kan? Cantik kan dengan dia? Black pepper crush. Dia sprinkle. Boleh nampak lagi cantik. Tengok kenapa dia shining? Sebab ada telur tadi. You boleh guna untuk ayam goreng. Tapi boleh untuk ayam goreng you pakai chicken thigh or drumstick whatever. Yang boleh kurangkan masin sikit, letakkan daun kari. Okey? Okey, sapu balik. Okey. Jadi kita perap dia sehari semalam. Kenapa kita nak wrap? Sebab bila kita dah perap ni, dia akan berair tau. Kita tak nak air tu keluar begitu saja. Dia masuk. Jadi best perapan kambing ni biarlah sehari semalam dalam work-in chiller. Okey, macam mana nak bakar dia? So nak bakar dia kalau boleh, kalau dalam oven, temperature dia lebih kurang dalam 140 dalam 1 jam 40 minit. Bakar dia Jangan guna api kuat, jangan guna 170 180, nanti dia luar dia masak. Okey, kalau kita bakar pakai arang, jarak dia lebih kurang dalam 2 kaki ataupun 1 kaki setengah macam ni. Alright. Arang tu kena jadi bara. Sembur dengan air supaya jadi bara putih, baru kita panggang dia. Panggang dia, kita letak batu bata, kita letak nice skewer. Dekat bahagian tengah ni arang dia kurang sikit sebab dia nipis. Bahagian ni arang bara api dia lebih sikit. Alright. 1 jam setengah wrap dengan aluminium foil. Chef Sabri, Labamba Chicago. Okey, satu